Makan apa tu? Makan mac and cheese. Yang hari ni saya dengan Arsi akan review Amora cookies chocolate chip sea salt. Lama sikit. RM8. Bagi dulu. RM4 je guys. Murah tau. Korang beli. Sedap lah juga bau dia. Kita akan compare dengan salmon cookies mana lagi sedap. Ni yang terpaling viral ni. Entahlah apa yang sedap sangat. Dah tak test tu. Sini baru check ke? Ya ke? Seriously macam berbau check ni. Alah. Bila awak sebut baru bau. Saya rasa ni lah sebelah ni. Oh lah kot. Saya rasa lah. Lah. Okay. Saya nak pegang-pegang ni. Sedap je bau. Sedap. Cuba bagi rati. Terasa lah salt dia. Tak rasa jahat lah. Tapi cookies dia tak cukup buttery lah. Salmon cookies lagi buttery kan? Yang aku suapkan semalam. Cuba komen Lagi je. chewy. Dari segi tekstur lah. Ni tak cukup chewy. Coklat dia sama level lah. Rasanya dia guna coklat yang sama lah. Rasa sama. Tapi kenapa orang minat sama cookie? Sebab Randy. Dan honestly aku tak minat sangat cookie yang macam ni. Dia macam tak big. Tak adalah tak big. Basically tak minat Tak sangat crunchy lah. Basically tak minat sangat lah soft cookie. Aku boleh kenapa orang minat soft Tapi macam tak ada sedap gila yang sampai orang macam Faham. Biasa je. biasa je nya. Macam nothing special. Kau boleh dapat ni dekat mana-mana. Salmon cookie pun sold out. Orang nak beli dah tadi dah aku cukup. Tapi sold out cepat lah pula. Tapi ni personal opinion lah. Salmon cookies lagi sedap. Dia rasa kosong sikit ni. Salmon cookies dia punya butter tu buttery gila. Like kalau part tak ada coklat pun aku suka je makan. The only thing menyelamatkan cookies ni sebab aku ambil yang sea salt. Lepas tu yang salmon punya yang double chop tu sedap gila. Aku still akan usaha untuk beli yang tu. Yang tu aku tak nak kongsi. Okay, bye guys.